Wuh, geng, sebuah lampu daripada Wulkos TD11. Punyalah beria aku tunggu dia ni nak sampai. Akhirnya tiba juga. So ini adalah video unboxing lampu TD11 yang baru sampai. Dan macam sekarang ni aku tengah previewkan secara keliling kotak dia. Kita bagi pelan-pelan. Laju-laju sangat nanti hilang steam dia. So dia ada tulis kat sini 3000 lumen, 320 meter maximum beam, 48 hours 23 minutes runtime, dan berat dia cuma 116 gram. Di sebelah belakang ni alamat berat dia time to fully charge 2 jam, dimension dia, spotlight, floodlight dia. Pening IPX6 tak tahan. Let's go guys. Bismillah. Kita buka pelan-pelan. So ni dia, kita keluarkan. Ok, kotak dah kosong macam biasa. Kita letak je kat belakang. Ok, pertama ada dapat satu kabel Type C ke Type C, obviously for charging reason. Kemudian ni apa? Ok, kat dalam plastik bag ni cuma ada lanyard je. Ni macam biasa juga, dia akan bagi satu user manual untuk TD11. Dan macam biasa juga aku terus letak tepi, tak nak baca. Tak sabar. Okay, ni dia tulis read me. So dia ada tulis tactical switch, touch switch, mode switch, flip the dust cover to charge. Okay, faham lebih kurang. Welcome to the Wulkos family. Thank you. Yang dinanti-nantikan. Ni dia. Halah. Wulkos TD11 guys. Akhirnya dah sampai dekat tangan aku. So viewpoint korang macam mana? Okey ke tak? Bentuk dia sangat terlebih mungkin futuristik. Tahap futuristik dia. Dan belah depan dia agak agresif. Tengoklah pada jarak dekat. Allah, steam teruk. So ni yang button dia katakan lock, tactical, normal. Switch dia ada 2. Katanya sini tempat charging. Oh ni, dia bukan jenis slide, dia jenis yang getah. Kopek. Ok, untuk revealkan Type C kat situ. Sungguh menggiurkan. Alright, untuk video unboxing, untuk korang tengok keliling sahaja, sebab aku pun tak study lagi pasal benda ni, saja nak share the excitement of Wulkos TD11 bila sampai dekat tangan macam mana. Ok, nantikan video review lebih kurang handsome daripada aku. Jangan lupa letakkan kat ruangan komen apa-apa yang kau nak tahu. Ciao.